Selamat petang. Saya ucapkan kepada Timbalan Menteri KPWKM Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merangkap Ahli Parlimen Tanjung bagi kawasan kita, Saudara YB Lim Hui Ying. Saudari YB Lim Hui Ying. Alright. And then sebelah kiri saya adalah Encik Nasrul Nizam, jurutera jalan bagi Jabatan Kejuruteraan MBPP dan juga tim-tim beliau. Dan kepada para media, so welcome to McCallum area. Dan hari ini kita menyaksikan satu lagi projek menaik taraf infrastruktur di kawasan Pengkalan Kota. Jadi sebelum saya mulakan dengan butir-butiran untuk sidang media ini, dalam lingkungan 3 tahun yang lepas sejak PRU 15 PRN Negeri Pulau Pinang 15, memang kita memberi tumpuan yang sangat tinggi antara saya dan juga YB Lim Hui Ying untuk menaik taraf dari segi kemudahan awam dan infrastruktur di Kadun Pengkalan Kota. Antaranya termasuk dengan kita menaik taraf menurap semula jalan-jalan di antara kawasan, and then also laluan pejalan kaki, bukan sahaja untuk kenderaan jalan tetapi juga untuk mereka yang berjalan kaki. Sebab di kawasan yang paling padat antara satu negara, iaitu di kawasan Pengkalan Kota, kita ada golongan B40 dan golongan warga emas yang tinggi yang memakai jalan kaki. Biasanya jalan kaki dan berbasikal dan menaiki bas pengangkutan awam. That is why kita memerlukan infrastruktur yang betul-betul dapat memberi manfaat kepada mereka dari golongan akar umbi untuk berjalan dengan lancar. Dan ini merupakan satu continuous berterusan, projek berterusan selepas kita menaik taraf kebanyakan bahagian di kawasan Gad Lebo McCallum. Sebelum ini depan sekolah Litek iaitu Lintang McCallum 1 memang kita sudah naik taraf, dan juga sebahagian berdepan dengan Public Bank pun kita dah naik taraf dengan laluan dan juga peparitan itu. Dan hari ini kita menyaksikan satu lagi projek yang dibiayai oleh KPKT, YB Menteri sendiri yang memberi sokongan kepada kita untuk menaik taraf laluan pejalan kaki dan juga sistem peparitan di kawasan Gad Lebo McCallum ini. Dan kita nak berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Saudara Ngah Koming. Dan ini satu lagi fakta di mana kalau kita duduk dalam satu kerajaan yang sama, iaitu dalam kerajaan perpaduan antara persekutuan dan negeri, maka kita akan dapat sokongan ataupun resources, sumber yang betul-betul memanfaatkan anak-anak Pulau Pinang. Dalam 10-15 tahun yang lepas, kita dalam kerajaan yang berlainan, kita memang dianatirikan. Tetapi kita dapat menyaksikan dalam 3 tahun ini berapa projek dah kita menerima pembiayaan ataupun sokongan daripada persekutuan melalui bantuan sokongan daripada Ahli Parlimen Tanjung kita untuk terus bertemu ataupun berkomunikasi dengan pihak kerajaan persekutuan. Inilah satu kejayaan yang kita harus meneruskan untuk memanfaatkan anak-anak Pulau Pinang. Hari ini memang kita ada projek nama dia menaik taraf bahu jalan dan laluan pejalan kaki di Gad Lebo McCallum, Lintang McCallum 2 dan Gad Lebo Sesir, iaitu sekeliling padang kita. Dan kos projek adalah RM415,000 dan RM50 yang dibiayai oleh KPKT seperti yang sebut tadi, dan pelaksana ataupun pemilik projek adalah MBPP di bawah Jabatan Kejuruteraan, dan akan dijalankan selama tempoh 4 bulan mulai 20 hari bulan Julai sehingga November, pertengahan November tahun ini. Dan kita menyaksikan kalau di sini, kalau kita rujuk kepada gambar raja, memang interlocking ini adalah interlocking asal yang sudah pun usang, dan kita harus menaik taraf demi keselamatan orang awam. Sudah berlubang, takungan air, berumput dan sebagainya. Dan ini adalah satu projek
yang depan SJKC Litek yang telah pun dinaik taraf sebelum ini bawa projek KPKT juga, pembiayaan KPKT untuk tahun lepas. Jadi inilah tahun ini, projek tahun ini. Kita akan menaik taraf sekeliling Padang dan juga sebahagian di dua-dua belah sekolah Litek. I think itu sahaja, saya serahkan kepada YB Lim Hui Ying untuk mengucapkan sepatah dua kata. Terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara Wong Wee Hang yang merupakan adun kota, juga kepada Encik Nasrul Nizam, jurutera MBPP, juga pegawai-pegawai dan pasukan daripada Jabatan Kejuruteraan MBPP. Jadi juga kepada kawan-kawan daripada media. Terlebih dahulu saya di sini ingin bagi pihak Tanjung dan juga Pekalan Kota ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita atau saudara kita, iaitu saudara Ngah Koming dengan Kementerian KPKT kerana telah memberikan peruntukan sekali lagi kepada penduduk di sini untuk menaik taraf jalan yang memesrakan rakyat. Di sini semua tahu seperti yang diberitahu oleh saudara Wong tadi, ini merupakan salah satu, saya tidak sebut di seluruh negara, tetapi di Pulau Pinang salah satu daripada kawasan yang paling padat penduduk dengan banyak rumah pangsa. Jadi bukan hanya melingkungi kanak-kanak tetapi juga ramai warga emas. Jadi keadaan infrastruktur di sini mesti mesra rakyat. Seperti mesti mesra OKU dengan troli atau dengan stroller, kereta bayi, kereta kerusi. Dan ini adalah satu standard yang kita harap untuk seterusnya, untuk projek-projek yang seterusnya kita akan memenuhi syarat ini, di mana kita akan juga menjaga OKU. Okey, sebab saya sekarang dekat dalam Kementerian KPDLKN, kita mesti jaga kanak-kanak, OKU, terutama juga warga emas. Di Pulau Pinang, seperti semua tahu juga, kita akan menuju ke negeri menua. Jadi di sini kita perlukan lebih banyak lagi infrastruktur yang mesra kepada warga emas. Jadi dengan penaik tarafan ini, saya amat gembira. Kita amat berpuas hati dan berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana memberikan peruntukan kepada kita. Bukan hanya sini perlu, saya tahu banyak tempat juga perlukan peruntukan ini. Jadi kita harap tahun lepas kita ada, tahun ini kita ada, kita harap insyaAllah tahun depan kita masih ada lagi. Sebab banyak tempat ini, sebab banyak tempat kita perlu naikkan taraf. Jadi di sini juga saya ingin memberi satu lagi, kita nak teruskan lagi. Okey, di sini saudara Wong Wee Hang dia memang teliti, dia memang tahu mana-mana tempat yang perlukan. Kita akan terus juga dari pejabat saya, kalau ada apa-apa yang kita perlukan, projek-projek besar, kita akan cuba sedaya upaya untuk menaik taraf. Untuk sebab sini bukan hanya kita ada sekolah, kita ada pasar, kita satu lagi saya nak tumpukan adalah padang ini, sebab di mana lebih ramai orang boleh menggunakan padang ini untuk exercise, untuk rekreasi dan sebagainya. Jadi di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada Tuan Nasrul dan juga Jabatan Jurutera kerana dapat harap semua dapat jalan dengan lancar dan dengan baik sekali. Kita nak kualiti yang baik, cukup baik, standard yang cukup baik sekali, boleh tahan selama yang mungkin. Sebab kita kena juga jaga tempat yang lain. Okey, di sini saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Stairs 500 meter. Kalau satu stairs ni lebih kurang 160 meter. So total ni semua lebih kurang 500 meter. Dan kita ada kat sini sekarang. So this one is 160, this one 170, this one 160, something like that. So total lebih kurang 500 meter. Ini dah, kalau from Google Map, ini memang stretch ini memang kita dah buat. Last year juga kan? Ya, last year. Last year kita buat sini dan sebelah depan sekolah Litek dan juga bertentangan. Di stretch sudah kita buat. So tinggal ini saja kita teruskan. Sekarang ni apa yang kita buat adalah pasal kalau kita tengok walkway tu sekarang dia accessibility wise dia tak cukup lebar pasal ada pokok. Mungkin dulu dia orang tanam pokok 20 tahun dulu pokok kecil. So bila pokok kecil you boleh lalu. Sekarang dah 20 tahun pokok dah besar, dia jadi walkway dah jadi sempit.
So apa yang kita buat adalah kita convert this parit, kita akan slide over dia. Kita slide over parit dan kita jadikan parit ni sebagai laluan pejalan kaki lah. So yang bahagian pokok ni kita akan buka jadi jadikan rumput balik. Sama macam yang kita buat dekat depan sekolah litik sana, dia akan jadi something macam ni. Jadi kita buat yang last year yang tadi YB Wong dengan YB Lim cakap, kita siapkan last year. Bawah ni pasal open drain. Dia walkway tu dah tak boleh lalu, tak accessible. Pasal apa? Pokok dulu kecil, sekarang dah besar. So bila pokok dah besar, dia access dah jadi sempit. So kita convert parit, slide over parit, kita jadikan walkway dan tempat yang ada rumput ni interlocking sekarang ni kita akan convert tu kawasan hijau lah, green area. So you boleh jalan ni lah, nanti belakang ni macam yang ni memang ada slab parit. Pasal sini tepi padang. Kalau kat depan sana, kalau you tengok ini depan sana punya side. Actually dia open drain. Sama Open macam tu drain. sana. So kita akan slide over tutup. Parit akan ditutup lah. Tutup. Ya, parit akan tutup tapi Lepas tu rail akan dibuka. dibuka. Tapi dia tutup pun setiap 6 meter tu 10 meter akan ada opening untuk maintenance lah. Memang akan ada itulah. Dia akan ada opening macam ni, kalau nampak ni dia ada opening lah. So kita akan tutup dan kita yang bahagian ni pun kita akan jadikan green area lah. Actually kita pun nak green area lagi banyak lah dekat sini. So satu lagi point ni dekat sini adalah macam tadi YB Link cakap, kawasan ni kawasan yang padat. So depan ni nanti dekat junction Mackellam akan ada satu stesen LRT yang akan siap by 2031. LRT station Mackellam. So kita nak kawasan ni dia punya accessibility tu improve. So kita nak encourage orang guna public transport. Kita kena improve dia punya last mile connectivity. So ini last mile connectivity lah, dari turun dia boleh jalan balik rumah semua. So that's why before that LRT siap kita buat ini infrastructure. Nanti dia siap sekali. At least dia infrastructure ready YB. Bila LRT siap terus boleh pakai. Dia bukan LRT siap baru nak fikir kita nak kena buat itu, nak buat ni baru orang nak pakai dah. So pasal LRT mungkin 3-4 tahun lagi baru siap. So kita nak prepare tu LRT. Bukan kawasan ni je, nanti LRT lain pun kawasan pun kita akan tengok. Kalau ada perlunya infrastructure upgrade untuk improve last mile connectivity, kita akan buat lah. Ini one of it lah. So Mackellam pilot project lah. Ya, that's why Mackellam kita banyak Jadi upgrade. di sini kita juga akan macam ini, kita akan tutup menjadi walkway, ya. dan lepas tu sini green area Dan dan ini kita widen YB. Yang ni ini- bahagian dekat Lebuh Mackellam pasal dia ada masalah parking. Orang selalu kini, parking. ini akan di convert to jalan. That Yes. means jalan akan dilebarkan Lebarkan. sikit. Berapa lebih kurang 2 meter. Jalan ni kalau lebarkan lebih kurang 2 meter lebar. 2 meter lebar. So di stretch dia yang warna kuning ni kalau kita tengok stretch ni saja kita akan lebarkan pasal kat sana side. Hanya Yes. along Section, here lah. Pasal kita ada koridor untuk lebarkan YB dan kita ada opportunity untuk buat parit buat walkway dekat belakang. Kat sini tak boleh, sini memang dah habis. Kalau tengok curb dengan pokok dah rapat. So yang ni kita ada tu kita boleh ubah walkway pergi ke tempat atas parit. Dan ini curb kita shift ke dalam, kita dapat 2 meter. Kereta nak parking dia parking dalam sikit, jalan akan carriageway lane Akan lebar akan sikit lebar 2. Sekarang boleh jalan satu je, lane ada 2 tapi parking boleh jalan satu. So nanti bila dia dah masuk dalam boleh jalan 2. So traffic improvement pun akan lagi okey lah dekat kawasan ni. Pasal sini orang selalu keluar ni, pasal sini saja boleh turn right. Kat sini you tak boleh turn right. Traffic light dari legal posisi you tak boleh right. You nak turn right you kena keluar esok ini. That's why di ni Main road. bahagian kalau boleh lebar baguslah. Ya, baik, betul. Cuma Sebab I- memang kurang parking juga. I nak tambah satu lagi adalah desain ini desain lama. Memang kita berjalan di tepi jalan, betul-betul tepi jalan. Tetapi dengan desain baru oleh pihak juruterang, maka kita akan berjalan lebih ke dalam. Dan Lebih ini selamat. meningkatkan lebih selamat dari segi you ada jarak antara kereta dan orang, dan bukan ini saja tetapi kes ragut pun akan kurang. Dia lebih jauh. So susah untuk ragut dan menaiki motor dan sebagainya. Untuk projek ni juga untuk makluman YB Wong dan YB Lim, interlocking kita buka kita akan pakai balik. That's why kita wrap letak atas pallet. Kita akan transport pergi ke kita punya tanah dekat Jalan Park untuk kita buat satu platform untuk simpan kita punya barang heritage untuk kita renovate kita punya town hall building.